Tahu tak saudara saya sekalian, rupa-rupanya kat Malaysia ni ramai tahu rakyat kita yang tak cukup omega 3 dalam badan dia. Mungkin you tak perasan kot, sejak zaman turun-menurun dulu, kita ambil minyak ikan, ingat tak? Untuk apa? Untuk menguatkan badan. Sebab orang tua dulu pun tahu minyak ikan ada omega 3 untuk lawan apa? Lawan penyakit yang berasaskan pada inflamasi. Semua penyakit sebenarnya berasas kepada inflamasi, faham tak? Jadi omega 3 itu dulu dengan ikan, dah sekarang tak boleh makan. Ikannya banyak yang tercemar dengan apa bahan-bahan heavy metal. Betul? Kalau siapa sakit je, dia semua bermula daripada inflamasi. Termasuk daripada diabetes, blood pressure, ataupun sakit-sakit bengkak, ataupun sampai kanser, ataupun sendi-sendi ni pun. Maka saya cadangkan anda ambil DND essential oil. Jadi tak salah kalau you ambil untuk tujuan apa? Peredaran darah, menjaga jantung, menjaga kita punya otak pun. Bukan saja dia ada omega 3, dia juga ada vitamin E dan juga ada omega 3, 6, 9. Diperbuat khas daripada asalnya daripada Peru dan dibawa ke sini dan di press elok, cold press supaya dia tidak rosak dan dimasukkan ke dalam soft gel. Kita ada kilang sendiri, kita import sendiri, lepas tu kita dapat sijil halal, sijil KKM lagi. Jangan lupa